Waduh. Ini kalau limau lelang ni, dia punya batang dia banyak. Dia bukan batang tunggal. Ni dia macam belak-belak tanduk rusa dia punya batang. Dia kat pangkal tu dia tak tinggi pokoknya, duri panjang. Duri dia memang panjang lah. Ni dah reput dah ni. Dia punya daun ni panjang tapi dia kereh dia bukan liat, kereh rapuh. Dia dengar bunyi. Assalamualaikum. Hari ni sekali lagi pagi ni kita nak mencari limau lelang. Limau lelang apa tu, ataupun limau hutan bakau lah hari ni. Kita nak tengok dia punya ciri-ciri. Pokok tu macam mana dengan dia punya kawasan tu macam mana. InsyaAllah kita akan tunjuk lah. Kita rehat sekejap tadi. Okey, pokok limau lelang ni, dia selalu dia punya rumpun, ini yang mati lah ni. Dia punya rumpun macam ni lah. Dia punya akar tu tak pastilah boleh tanam ke tak. Dia macam tanduk rusa dia punya ni. Dia punya kayu ni, dahan ni, batang pokok. Tapi dia nak buat ulu parang pun tak boleh, dia macam gabus ringan, kayu lempung. Pokok limau ni dia apa rapuh lah. Nak buat sarung parang, sarung pisau pun tak boleh lah. Ini dia punya ni. Dia macam libut, nak buat pelampung pancin boleh lah ni. Lagi satu pokok limau ni dia dalam hutan bakau, tapi dia bukan kawasan selut betul, dia kawasan betul-betul berpasir lah. Dia berpasir, kena cahaya dia pasir macam ni. Itu dia kawasan apa ni, banyak siput belitung ni, kawasan pasir, kawasan air. Dia banyak lah pokok. Bukanlah banyak, dia ada kat pokok ni, ada untuk pokok ni tumbuh.
Dia hendakkan cahaya matahari macam ni, tepi-tepi tu. Tepi-tepi orang tanam sawit ni kan. Ni. Pasang semak sama ni. Ini dia lah pokok ni. Tapi buah tak ada lah hari ni. Lagi satu dia buah dia tua ni. Hijau pekat. Dia dah tua lah. Kita tak nampak. Pandangan pertama kita tak nampak. Kita pandang kali kedua, ketiga baru perasan lah. Baru nampak dia punya tu. Lagi satu, kita kadang-kadang tak perasan dia bercampur dengan pokok-pokok lain ni. Kita nampak dia punya pucuk aja. Ni. Sekali imbas tak nampak. Dia punya apa ni? Dia punya pokok limau lelang ni. Ini dia lah. Dia celah-celah pokok ni. Tu dia punya batang. Lagi satu pokok ni sebab apa dia mencanak naik. Maknanya satu pokok aja dia naik. Sebab dia nak kejorkan matahari. Sebab dia berimbun dalam semak sama ni. Maknanya berlumba-lumba lah nakkan cahaya matahari. Itu pasal dia pokok dia keluar, dia celah-celah rumpun ni. Lagi satu buah ni kita kena tengok betul-betul. Kadang-kadang kita tak perasan dia sama hijau dia. Dia macam penyamaran pula. Tapi bila kita tengok, jumpa ni. Tak perasan. Ni duri ni kalau nak ikut dekat 1 inci tu. Kita ikut ni jari panjang dia punya duri. Perhatikan ini dia pokok ni sesajalah ni. Kita tengok, cuba yang di luar sana cuba cari mana dia punya buah. Susah nak nampak oh. Ini dia pokok dia lah ni. Sekali imbas payah nak nampak dia punya buah. Kena tengok betul-betul. Cuba kita tengok ni, mana dia punya buah. Ini dia. Tak perasan lah. Dia celah-celah daun lah. Tak perasan dia punya buah tu. Ni dia. Ini saya balik nanti buat kering lah. Kena 2-3 kali tengok baru perasan limau ni. Ni kerengga pun suka juga hinggap ni, kerengga ni. Ini dia buah dia. Dia celah-celah daun. Berangkai-rangkai dia. Berbuah dekat ujung aja. Ujung-ujung dahan. Dekat pangkal dia tak ada dia punya buah. Ini ujung dahan ni. Kita tengok dia. Memang berapa banyak lah. Dekat ujung dahan ni.
Dia dekat pangkai memang tak ada. Kita ambil yang besar je lah ni. Ini limau ni dia mungkin tak ada, dia mungkin tanah kurang subur lah. Dia buah dia kecil tapi sebenarnya buah dia boleh besar lagi. Ni. Pokok limau ni kalau dalam kawasan hutan bakau, dia bukan dalam hutan bakau tu yang kita buat kayu inci lah. Maknanya bakau yang kawasan Selut tu, dia kena ini kayu apa, kayu bakau juga, tapi saya tak tahu apa jenis dia, jenis besar-besar. Dia dalam kawasan macam ni limau lelang banyak lah. Dia dalam hutan-hutan tu, anak-anak pokok tu dia kurang ada. Dia macam semak samun ni. Macam semak samun ni dia ada pokok dia. Sebab dia kena matahari. Lepas tu ada pokok apa ni, rotan. Kalau belah-belah dalam ni memang tak ada lah. Jenuh saya jajab tadi berjalan. Memang tak ada. Dia dalam pokok bakau apa ni orang, bukan bakau minyak ni. Dia memang jenis besar-besar. Kalau dalam hutan bakau biasa tu dia kurang lah. Tak ada pun saya tengok. Yang selalu orang buat pancang tiang tu kan. Dia kena hutan macam ni lah. Bagak-bagak pokoknya. Ini mau 20 tahun, 30 tahun dah. Oh, banyak juga hari ni dapat. Ini berapa biji pun tak tahu. Ini dalam satu pokok je dahan dia. Oh, banyak oh. Alhamdulillah lah. Ini betul-betul tua, dia besar, hijau ni. Ini dah tua tapi dia terlindung dengan matahari. Dia nampak kuning sikit. Tengok. Okey, kita dah selesai dah. Kita bagi penerangan sedikit lah tentang apa ni, limau lelang tu. Dekat mana dia banyak, apa tu, ciri-ciri pokok dia macam mana. Setakat yang saya dapat lah, dapat tengok, dapat lihat. Mungkin ciri-ciri lain tu terlampau kompleks lah. Itu ahli sains, ahli botanikal bolehlah bagi penerangan kan. Kita setakat yang zahir nampak je lah. Okey, apa pun, Assalamualaikum dan salam horas.